Ada insurans hayat? Piat. Sari berita penting. Kemalangan di selekoh rumah. Arwah dihimpap sawit meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Kenapalah banyak berita macam ni? Sungguh malang tidak berbau. Oh, bukan channel Sabar dah. Abang bajet mari. Jangan nak lari. Takut tak dengar berita macam tu tadi? Oi, saya nak tanya ni. Dalam keluarga, awak seorang saja ke yang bekerja? Betul, Cik. Pendapatan keluarga daripada awak seorang? Betul, Cik. Berapa ramai tanggungan dalam rumah ni? Ramailah juga. Saya ada bini saya, Yuni. Anak saya, Yuyu. Yanti, Yazid. Bapa mertua saya, Bab. Oh ya, dengan Yuk. Ada insurans hayat? Piat. Insurans hayat? Insurans hayat? Pernah tak awak bayangkan kalau apa-apa jadi kat awak, apa yang akan jadi dengan nasib ahli keluarga awak yang lain? Ditinggalkan, tiada pendapatan. Mesti dia orang akan struggle. Insurans hayat ni bukan untuk kita enjoy sekarang, tapi untuk orang yang kita sayang. Kalau apa-apa jadi dekat kita, at least family tak pening kepala nak sara hidup diorang, nak fikir pasal hutang kereta, rumah atau bil astro yang selama ni boleh dibayar. Kita perlukan insurans. Terutamanya, insurans perlindungan hayat dan keluarga. Insurans hayat bukan untuk buat kita kaya, tapi untuk jaga keluarga kita, biar hidup mereka tak sengsara bila kita pulang ke rahmatullah nanti. Jadi maknanya, Yuk pun selamat lah. Kalau awak tak ada insurans, maaf cakap, saya tak tahu apa jadi dengan nasib Yop. Yop ni siapa tadi? Itik saya. Bangun! Sayang diri, sayang keluarga, cover siap-siap. Kita bagi jadi.